Kita teruskan dengan soalan 13B. Okey, 13B tadi A kita dah buat video sebelum ini. Awak lihat. Okey, untuk 13B kita kena lihat kekangan. Tadi saya kata ada 3 kekangan. Ke video sebelum ni kita ada 3 kekangan. Kekangan pertama adalah duit gaji penyelia dan gaji operator seorang penyelia operator masing-masing 600 dan 400. Maka kekangan yang pertama, kekangan yang pertama adalah nanti tulis proper kat kertas. 600 siapa penyelia adalah X tambah 400 siapa Y. Y tu siapa? Operator. Okey, dia kata jumlah dia, wang berjumlah diperuntukkan. Jadi maksimum adalah 32,000. Okey, maksimum adalah 32,000. Okey, boleh permudahkan. Jika boleh dipermudahkan, lihat, jika boleh dipermudahkan, sila permudahkan. Okey, kita permudahkan, kita bahagi dengan 100. Okey, each kita bagi 100. Maka saya ada 6X tambah 4Y lebih kecil atau sama yang kita bagi adalah 3,320. Ini ketaksamaan pertama. Okey, kita lihat ketaksamaan yang kedua. Okey, ketaksamaan yang kedua. Ketaksamaan yang kedua dia cakap apa? Bilangan bilangan operator perlu lebih penyelia seramai 10 orang. Maksudnya operator mesti tambah dengan ni kekangan kedua. Operator mesti 10. Lepas tu dia mesti lebih atau lebih iaitu lebih besar operator perlu melebihi penyelia seramai 10 orang atau lebih. So lebih besar Y lah, lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 10. Bukan dia lebih kecil. Maksudnya dia kata bilangan apa perlu melebihi penyelia tambah 10. Maksudnya penyelia tu satu je. Dia perlu melebihi. Maksudnya Y lebih besar daripada X. Sekejap Okey, betul lah. Bilangan operator perlu melebihi bilangan penyelia seramai 10 orang atau lebih. Okey, maksud dia kalau penyelia dia 2, kita akan tambahlah di sini. Dia mesti kurang. Ini memang maksimum 2. So, dia nisbah sebenarnya. Okey, nisbah. Sebenarnya kalau ikutkan ayat yang kedua tu, ia adalah X tambah 10 per Y dinisbah kepada pertambahan yang berikut 1 per 1. Jadi kalau ikutkan Y tu mesti kekalah lagi besar. So itu kekangan yang kedua. Kekangan yang kedua ni adalah sama untuk yang A. So kekangan 2 ni adalah merujuk yang A yang kamu buat tadi. Okey, untuk kekangan yang ketiga. Okey, yang ketiga kita lihat untuk kekangan yang ketiga. Ia cakap di situ bilangan penyelia sekurang-kurangnya 10% daripada bilangan operator. Maksudnya 10% kurang. Jadi operator mesti 10% lah. Jadi Y kurang dari sekurang-kurangnya. Jadi kurang daripada 10% X. Okey, kita lihat. Kita dapat ada 3 kekangan di situ. So, kena fahamlah 10% sekurang-kurangnya. Jadi, Y kita 10%. Jadi, persamaan untuk N1, dia nak 2 je. Dengan yang ini, kekangan pertama dan kekangan kedua. Kekangan pertama dan ketiga. 1 dan 3. Kekangan kedua ni tadi saya dah kata, ia adalah rantau yang berlorek yang dia dah berikan tadi. Jadi tak ada masalah untuk awak lukis graf kita. Kita dah ada satu guideline pada halaman 31 tadi yang kita buat adalah rantau untuk kekangan yang kedua. So untuk graf saya akan teruskan dengan video seterusnya, takut tak muat